Makan nenas hari kedua period, tapi period non-stop pula, lebih daripada 2 minggu. Adakah nenas tak berkesan untuk anda? Jawapannya tidak. Nenas bukanlah ubat hormon. Dia adalah, memang kita tahu nenas dia kaya dengan bromelain. Bromelain ni enzim untuk anti radang dan bantu sikit proses baik pulih dalaman, terutama rahim, dan juga untuk bantu hormon anda. Dia antara superfood lah. Tapi tak bermakna kalau anda makan nenas menyebabkan bleeding non-stop, itu berpunca daripada nenas. Sebab nenas yang anda makan tu biasanya 2 slice sehari, terlalu sedikit je. Ada just nice untuk keperluan badan. Dan nenas pun dia ada bromelain dan ada vitamin C, antioksidan sebelum jadi. Tapi sekiranya bleeding anda tak berhenti lebih 2 minggu, ada banyak faktor anda kena rule out. Contohnya macam keseimbangan hormon, kesihatan daripada segi thyroid, takut ada masalah hyperthyroid ke, ataupun ada masalah berkaitan dengan polycystic ovarian syndrome yang memang anda memang ada masalah ketidakseimbangan hormon yang berkait menyebabkan kilang telur anda kejap berovulasi, kejap tak berovulasi, dan berkait dengan masalah rahim juga, boleh jadi fibroid, endometriosis, adenomyosis yang menandakan terlebihnya hormon estrogen palsu dalam badan. Jadi di samping anda makan nenas, anda kena pertimbangkan juga pada lifestyle anda pada bulan tu. Apa perkara yang mungkin menyebabkan bleeding anda non-stop. Contohnya ada pengambilan ubat-ubatan yang ada side effect kepada pecahkan darah, ataupun ada terambil ubat suplemen putih kulit, vitamin C yang terlalu tinggi dos dia menyebabkan hemolysis, sel darah merah anda boleh pecah-pecah, menyebabkan bleeding non-stop. Ataupun memang rutin favorite anda setiap hari adalah sumber protein yang diternak dengan dedak mengandungi hormon ataupun dedak mengandungi antibiotik. Contohnya macam ayam ternak, ikan keli ternak. Jadi sumber estrogen palsu ni, dia akan mimik kepada estrogen. Dia akan mimik menyebabkan dalam darah anda tu terlebihlah hormon estrogen. Jadi hormon estrogen yang kita ambil daripada protein yang cepat membiak, cepat membesar jadi dewasa ni, itu yang trigger juga kenapa bleeding non-stop. Ni antara faktor lah. Selain daripada tu, stres. Stres yang tidur tak menentu, banyak travel pun boleh jadi. So, bagi saya, nenas nak makan tak ada masalah. Dia adalah antioksidan superfood semula jadi yang Allah dah jadikan. So, no harm pun untuk anda makan. Terutama wanita yang PCOS, yang susah nak ovulasi. Antara tips penting yang saya share adalah makan nenas, kalau dah lama, apa orang kata, untuk bantu kilang telur anda tu bekerja balik dengan cantik. Itu salah satu superfood lah. Okay, so jangan lupa juga nutrisi tambahan, sebab dengan nenas saja tak cukup. Sebenarnya anda perlu lagi berbelas multivitamin, multimineral, terutama untuk bantu lancarkan aliran darah. Contohnya macam vitamin K, L-carnitine, itu yang kita bantu dalam setiap flavor everything. Yang penting untuk thyroid, anda perlu apa? Vitamin D3, D-biotin, iodine, magnesium, vitamin B6, B12. Itu pun dah terdapat dalam setiap formulasi susu subur FT. Boleh pilih mana-mana flavor untuk permulaan. Jadikan rutin pagi. Yang penting kita nak thyroid anda tak lesu dan yang bawah pun tak lesu. Kadang-kadang bila thyroid ni lesu, yang efek hormon pun tak betul. Head berpanjangan ataupun mungkin head kerap. Contohnya kalau dalam bahan masakan kita ada banyak sangat pengawet, perencah, perasa, pemanis tambahan, pewarna tambahan, itu yang melesukan lagi thyroid sebab vitamin D anda boleh hancur. Walaupun kulit kita boleh hasilkan vitamin D bila terdedah matahari, tapi efek daripada makanan harian kita yang banyak pengawet tu, dia menyebabkan vitamin D kita hancur. Jadi thyroid anda masih lesu. Bila thyroid lesu, ibu kepada segala hormon lesu, automatik hormon-hormon seksual kat bawah pun lesu dan dia akan kacau lah, timpang. Dan kunci utamalah untuk siapa yang head berpanjangan, dah ada masalah rahim, fibroid, endometriosis, adenomyosis semua tu, sebenarnya anda kena kurangkan makanan bergoreng, minyak-minyak kan. Sebab yang bergoreng minyak ni, dia pun adalah sumber trans fat dan dia sumber kepada mimik hormon estrogen palsu yang tak diperlukan dalam badan. So lepas ni mungkin kena lebihkan makan rebus-rebus dan juga singgang. So kalau anda rasa suka berbaloi dengan konten saya, follow saya dekat semua platform channel saya. Siapa yang nak berikhtiar dengan FRT, jadikan rutin pagi. Boleh amalkan yang susu FRT Chocolate Cinnamon sebab yang tu dia kaya dengan antioksidan daripada Ceylon tu sendiri. Okay? Cepat join tim pakar kita tengah buat live. Boleh sambung bertanya dan free consultation.